Kita berada di kawasan yang nama dia Ma'arif Nu'man. Alah Kak Long, buat ajalah. Omar bukan nampak pun, tetapi Tuhan Omar melihat kita. Perang dengan tentera kerajaan. Memang di sini tempat peperangan. Kalau kita tengok di halat, ada juga rumah yang okey, rumah yang tak okey. Di sini dan majoriti rumah di sini yang tak, memang majoriti di sini tak okey. Kita berada di satu tempat yang namanya Deir Syarqi, terletak beberapa kilometer daripada Ma'arif Nu'man di sebelah utara Syria. Dan sebagaimana yang kalian tahu, bumi Syam, bumi Syria ini tempat perkuburan ratusan ribu para sahabat yang telah berpindah ke sini, dan antaranya bukan sahaja sahabat, malah orang yang dikenali sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, iaitu Omar bin Abdul Aziz. Khalifah Omar Abdul Aziz Dharih ni juga berada di sini. Bagaimana kalian nampak Umayyah yang bernama Omar bin Abdul Aziz. Jom kita tengok kubur begini. طيب فأهلا وسهلا بكم أهلا أرحب مرة. Omar Al-Khattab masa dia hidup dulu, dia pernah bermimpi. Dia kata akan lahir di kalangan zurat aku Asyajju Bani Umayyah, seorang yang berparut di mukanya dan akan menjadi khalifah yang adil. Maka orang duk tengok siapa anak beranak Omar ni yang parut muka. Ada seorang muka je berparut. Orang kata dia dah confirm dia ni, confirm dia ni. Kan tengok pun tak jadi. Sehinggalah lahir Omar Abdul Aziz. Bila lahir Omar Abdul Aziz, dia tak ada parut muka dia. Satu hari dia dengan bapa dia Abdul Aziz pergi ke Syam, ke Damsyik, menziarahi salah seorang qarabah dia orang. Dia orang tengok kuda-kuda milik khalifah lah. Tengah-tengah tengok tu, salah seekor kuda sepak muka dia, muka Omar Abdul Aziz. Dah sepak, mengalir darah dekat muka. Apa bapak dia kata? Bapak dia tengok darah mengalir, dia kata apa? In kunta asyajja Bani Umayyah, kalaulah engkau lah yang dimaksudkan dengan si berparut daripada kabilah Bani Umayyah, kau bahagialah engkau wahai anakku. Semua yang sakit di kalangan ahli kami, ya Allah, keberkatan, kemuliaan Sayyidina Umar bin Di sini batu-batu yang lama, bukan batu-batu yang baru. Kalau saya dibawa dalam keadaan dipejamkan mata, kemudian disuruh membukanya semula, maka saya akan menyangka saya berada di bumi Gaza. Tapi ketika ini kita tidak berada di Gaza, kita berada di satu kawasan yang namanya Ma'arif Nu'man di sebelah utara Syria. Kawasan yang sangat terjejas dan terkesan dengan peperangan, sebagaimana kemusnahan dan kehancuran yang kalian nampak di sekeliling kalian. Bandar yang telah menjadi ghost town dengan sebab penduduknya meninggalkan kawasan ini yang dibedil tanpa henti oleh pihak tentera Bashar al-Assad dan juga pihak Iran dan musuh-musuh negara Syria yang lain. Hari ini kita berada di Bandar Hama. Hama yang terkenal dengan bandar kincir angin. Dan hari ini kita berjumpa dengan adik ni. Adik yang kita nak minta dia perkenalkan diri dia dan kita nak tanya beberapa soalan. Kunta arifna ala halak? اسمي غيث قزموز. غيث قزموز. قزموز. صف ايش انت؟ دامن. ثامن؟ ما شاء الله عليك. انا قديش عمرك؟ 14 سنة.
14 ما شاء الله. طيب ايش عملت يعني بتيجي هان على مركز مدينة؟ بتفضل هيك تمشى. تفتل يعني تتمشى طش يعني. مع مين جيت؟ مع ابن عمي. ابن عمك. ايش اسمه ابن عمك؟ احمد. ليش جاي معنا هو خجلان؟ خجلان. طيب بدنا نسألك سؤال مهم عشان كل الناس في ماليزيا بده يعرف الجواب للسؤال هذا. كيف سوريا وكيف حما من قبل البشار وبعد البشار؟ ازدهرت بشكل كبير. شو؟ ازدهرت بشكل كبير. شو اللي ظهرت؟ يعني صار العالم فينا نتنفس، صار العالم يعني انفرحت كثير. يعني من قبل كنت تيجي هنا برضو فينا نجي بس ما هيك، ما فرح، ما في هيك. يعني بتيجي بتحسوا بالكئيب يعني. ايه اما هلا فرح. يا الله، يعني بتيجي على البلد تحسوا يا الله يعني الدنيا منفتح. ما شاء الله. وكيف الناس يعني بتشوفهم مبسوطين؟ كل العالم مبسوطين. كل العالم مبسوطين. الحمد لله. نحن دائما نسمع الأغنية ايش اسمه؟ ارفع راسك فوق هذا. مين اللي بغني هذا؟ والله ما بعرف، يمكن هذا باسط صاروخ، ما بعرف. حافظ غناية سوري سوري درعا. سوري سوري درعا، غنينا شوي. سوري سوري درعا بعتامين انتي شمعة، حمصية نادي فزعة، حمصية نادي فزعة، يا مسند حملنا يا مسند حملنا، جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا وتراب الطيب. ما شاء الله صوتك حلو كمان. بس هذا كنا نسمعه في غزة في فلسطين. كانوا بيغنوا. والله لما تحررت فلسطين كمان فرحنا كثير، كثير انبسطنا. هو تحرر فلسطين ولا لسه؟ تحرر، لا لسه وقف اطلاق النار. الحمد لله. الحمد لله. يعني شعب سوري مع شعب فلسطين. صار عندنا عيدين هالسنة، 3 أعياد. الله أكبر الله أكبر. عيد تحرير سوريا وعيد فلسطين وعيد الفطر. الحمد لله. فأنتم إن شاء الله مستعدين نبني الوطن مع بعض ونخلي الوطن قوي حتى نروح نحرر إن شاء الله فلسطين مع بعض. إن شاء الله. يعني سوريا مع ماليزيا نحرر فلسطين إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله عليك. بارك الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baru sampai ke Homs dan kelang kabut nak sampai ke masjid untuk solat Jumaat. Suasana nampak meriah hari ni, tak tahu dia orang sembahyang Jumaat ke. Ataupun dah tamat dia orang berkumpul di dataran ini. Walaupun kita datang memang untuk solat Jumaat insya-Allah. Dan sambil kita melihat suasana di sekitar Homs, yang mana dikhabarkan kepada kami Homs ni masih di kawasan yang tak berapa selamat kerana masih lagi ada tentera Bashar yang sedang ditangkap. Ya Allah wa'alam, ada sesuatu yang sedang berlaku, kita pun belum tahu apa yang berlaku. Siapa yang bercakap, apa yang mereka lakukan pada di sebelah sana. Keadaan bangunan yang musnah dengan bendera Syria yang dipacakkan. Kita dah tengok suasananya macam majlis perkahwinan biasanya harian yang sedang dilakukan. Dan tengok suasana kegembiraan yang mereka sambut. Sedang tengah sebut Suria tengah menyambut kemenangan untuk Suria Agut. Jadi betul lah macam kita sebut, dia orang ni sedang menyambut sebenarnya pembebasan selepas jatuhnya Bashar al-Assad. Dia orang ni dulu berada di kawasan Idlib dan dia orang sampai ke sini, jadi dia menyambut pembebasan. الله يبارك فيك يا حبيبي. ما رحتش عليك. Ni aku maklumkan masjid ni memang dah musnah. Sebagaimana keadaan sekeliling rumah kawasan sekeliling masjid ni, rumah-rumah yang telah dimusnahkan, tetapi masjid ini telah dibangunkan semula. Dan kita nak tengok suasana dalam masjid ni. Walaupun dah habis sembahyang Jumaat, tapi mereka masih lagi mengadakan macam khutbah selepas Jumaat. Habislah
Kalau dengar disebut hujung sekali tu dia kata tahiyya li Homs wa ahlha, iaitu salam selamat kepada ahli Homs dan Homs keseluruhannya. Khutbah dah selesai, ceramah selepas khutbah pun dah selesai. Tapi semangat masih belum pudar, jadi dia sedang melaungkan kemenangan dan bertakbir. Ya. Masjid ini adalah masjid paling besar di kota Homs dan namanya ialah Masjid Khalid Al-Walid. Dan kalian perlu tahu kenapa ia dinamakan dengan nama Khalid Al-Walid, kerana di sinilah tersemadinya jasad tempat Khalid Al-Walid berehat bersama dengan anaknya Abdul Rahman. Jadi ini adalah kubur Khalid Al-Walid dan juga anaknya Abdul Rahman ibn Khalid Al-Walid. Kita tengok keadaan sekeliling masjid ni, kita akan dapati bahawa ia sedang dibangunkan semula. Sebab masjid ni antara masjid yang teruk dibom dan dikhabarkan dibom oleh kumpulan ISIS, yang mana mereka bercita-cita untuk mengambil jasad dan jenazah Khalid Al-Walid yang kita tunjukkan tadi. Mereka dah mula menggali kubur tersebut, tetapi Allah takdirkan alhamdulillah kumpulan mujahidin berjaya menghalang dan sehingga ke waktu inilah Khalid Al-Walid masih lagi bersemadi di tempat yang sama. Khalid Al-Walid yang kita tahu dan kita kenal dalam usaha untuk mengambil bumi Dimashq, dia dihentikan ataupun digugurkan daripada posisinya oleh Umar Al-Khattab. Setelah Dimashq berjaya diambil, barulah digantikan dengan Khalid Al-Walid. Dan sebagaimana yang kita tahu, Khalid Al-Walid ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mati syahid, terkorban di atas katil, tidak terkorban di medan peperangan. Dan satu cerita yang menarik disebutkan oleh seorang Syekh Abu Huda Al-Yaqubi. Dia kata sebab apa Allah tak bagi Khalid Al-Walid tu dia mati syahid di dalam peperangan? Sebab Khalid Al-Walid dia membawa gelaran Saifullah, dia membawa gelaran pedang Allah. Maka pedang Allah dia tidak boleh dipatahkan, tidak boleh dikalahkan. Hanya Allah yang boleh ambil nyawanya dengan cara Allah bagi dia mati syahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa siapa yang mempunyai cita-cita, memasakkan niat untuk mati syahid, walaupun dia mati syahid di atas katil, insya-Allah dia akan juga mendapat pahala syahid tersebut. Jadi kita anggap insya-Allah Khalid Al-Walid juga mati syahid sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Wala nuzakki Allahi ahad. Dan di sinilah kalian boleh melihat bayangan bumi Gaza pada saat ini dibedil dengan kereta kebal, jet-jet, pesawat-pesawat perang milik Bashar al-Assad dan sekutu-sekutunya.